Kalau kita sembang pasal ekonomi negara, mesti ramai yang bayangkan negeri-negeri besar sahaja yang menyumbang. Tetapi sebenarnya, hampir semua negeri di Malaysia memainkan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Dan berdasarkan data terkini, ada beberapa negeri yang menunjukkan pertumbuhan KDNK paling pesat siap mengatasi kadar pertumbuhan ekonomi negara. Korang rasa negeri apa tu? Cuba komen pendapat korang di bawah. Jadi, dalam video kali ini, jom kita tengok negeri-negeri Malaysia dengan ekonomi paling berkembang pesat untuk tahun 2025 berdasarkan laporan rasmi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2024. Sebelum itu, jangan lupa langgan saluran Kris Digital supaya kami terus bersemangat hasilkan lebih banyak video yang menarik. Ayuh kita mulakan. Di tangga ke-7, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mencatatkan pertumbuhan KDNK 4.6%, agak rendah berbanding negeri lain, tetapi tetap stabil dan menarik perhatian pelabur. Negeri ini terkenal dengan kawasan perindustrian kecil dan sederhana serta sektor pertanian yang mantap. Banyak projek kecil seperti kilang makanan, perkayuan dan pertanian moden membantu negeri ini berkembang secara konsisten. Selain itu, lokasi strategik Negeri Sembilan berdekatan dengan Selangor dan Melaka membolehkan Negeri Sembilan menjadi hub sokongan logistik. Ini bermakna walaupun negeri ini tidak sebesar negeri lain, pertumbuhan ekonominya tetap signifikan sebab banyak peluang pekerjaan dan perniagaan baru muncul setiap tahun. Di tangga ke-6, Pulau Pinang. Pulau Pinang mencatatkan pertumbuhan KDNK 4.8%. Pulau ini memang terkenal sebagai Silicon Valley Malaysia sebab banyak industri teknologi dan elektronik berpusat di sini. Pelaburan asing semakin meningkat, terutamanya dalam sektor perkilangan dan teknologi tinggi. Tapi, bukan setakat industri besar je, sektor pelancongan dan perkhidmatan juga berkembang pesat. Dari jalan-jalan heritage di Georgetown sampailah ke kawasan pantai, ekonomi pelancongan Pulau Pinang memberi impak yang besar pada perniagaan tempatan dan peluang pekerjaan. Jadi, memang tidak hairanlah negeri ini terus kekal relevan dalam ekonomi Malaysia. Di tangga ke-5, Wilayah Persekutuan Labuan. Labuan, pulau kecil yang terkenal sebagai pusat keuangan dan perniagaan bebas cukai, mencatatkan pertumbuhan 5.4%. Walaupun saiznya yang kecil, sektor keuangan Labuan menarik pelabur tempatan dan antarabangsa, terutamanya dalam insurans, perbankan dan perdagangan antarabangsa. Selain keuangan, Labuan juga sedang membangunkan pelancongan dan pelabuhan strategik. Lokasinya dekat dengan Sabah dan Sarawak membuatkan pulau ini ideal untuk perdagangan dan logistik sambil membuka peluang pekerjaan baharu untuk penduduk tempatan. Jadi, walaupun negeri ini kecil, ekonomi Labuan tetap dinamik dan berkembang dengan pesat. Di tangga ke-4, Pahang. Pahang mencatat pertumbuhan KDNK 5.7%. Negeri ini kaya dengan sumber semula jadi seperti kelapa sawit, getah dan juga sektor perlombongan. Pelaburan dalam industri tenaga dan infrastruktur juga semakin banyak, menjadikan Pahang salah satu negeri dengan ekonomi berkembang pesat di pantai timur. Selain itu, sektor pelancongan Pahang juga tidak boleh dipandang remeh. Dari Genting Highland sampailah ke Taman Negara, kawasan rekreasi dan pelancongan menyumbang pada ekonomi tempatan dan memberi peluang pekerjaan tambahan. Gabungan sumber asli dan pelancongan menjadikan pertumbuhan ekonomi Pahang stabil dan konsisten. Di tangga ke-3, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, mencatat pertumbuhan KDNK 6.2%. Tak hairanlah sebab KL memang pusat perniagaan, keuangan dan pentadbiran kerajaan.
banyak projek pembangunan mega sedang berjalan, dari kondominium mewah, pejabat korporat sampai pusat beli belah. Kuala Lumpur juga menjadi hub utama pelancongan dan acara antarabangsa. Ekonomi berasaskan perkhidmatan di sini kuat. Dari fintech sampailah ke pelancongan bandar, semuanya membantu kadar pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Jadi, kalau nak lihat ekonomi Malaysia yang pesat, Kuala Lumpur memang tempat pertama yang terlintas kan? Di tangga kedua, Selangor. Selangor mencatat pertumbuhan KDNK 6.3%. Negeri ini memang powerhouse ekonomi Malaysia sebab gabungan perindustrian besar, kawasan perniagaan moden dan pelaburan asing. Banyak syarikat multinasional membuka pejabat dan kilang di Selangor, dari teknologi yang tinggi sampailah ke otomotif. Selain itu, Selangor juga kaya dengan sektor perkhidmatan dan logistik. Pelaburan infrastruktur seperti lebuh raya dan pengangkutan awam memudahkan pergerakan barang dan orang sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Tak hairanlah Selangor jadi pilihan ramai pelabur dan pencari kerja. Di tempat pertama, Johor. Johor mencatat pertumbuhan KDNK tertinggi 6.4%. Memang juara. Negeri ini menarik sebab lokasinya dekat dengan Singapura, jadi banyak peluang perniagaan dan pelaburan rentas sempadan. Projek mega seperti Iskandar Malaysia terus tarik pelaburan dalam sektor hartanah, perkhidmatan dan perkilangan. Selain itu, Johor juga berkembang pesat dalam sektor pelancongan, pertanian moden dan perindustrian. Dengan gabungan pelaburan tempatan dan asing, ekonomi Johor menunjukkan tren menaik yang konsisten. Jadi, tidak hairanlah Johor kini dianggap salah satu negeri dengan ekonomi paling berkembang pesat di Malaysia. Itulah dia 7 negeri di Malaysia dengan ekonomi paling berkembang pesat pada tahun 2025. Dari Johor yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 6.4%, sampailah ke Negeri Sembilan tetap stabil dan konsisten. Setiap negeri ada kekuatan tersendiri, ada yang kuat dalam bidang perindustrian, ada juga yang menjadi pusat keuangan dan ada yang memanfaatkan pelancongan serta sumber asli. Jadi, dalam senarai ini, korang rasa negeri mana paling menarik dari segi ekonomi? Atau mungkin korang ada pengalaman sendiri bekerja atau melabur di salah satu negeri dalam senarai ini? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Dan jangan lupa langgan saluran Keris Digital untuk lebih banyak fakta yang menarik tentang Asia dan dunia serta pertimbangkan untuk sertai KD+. Sekian, salam kita serumpun.